Assalamualaikum guys. So sekarang pukul 4.13 kita orang nak pergi Sendayan. Sebab kita orang rasa ada yang kosong. Jadi kita orang pun rasa macam kita orang decide untuk feed kita orang punya rohani dengan pergi Sendayan. Siapa yang ada dalam kereta? Ada driver kita Una. Kat belakang kita ada, tak nampak lah. Selamat pagi guys. Ada Sapika dan Nat. Yeah. So stay tuned. Alright, ada Sendayan guys. Sampai Sendayan. Kita orang yang kedua. Bukan. Kita orang kereta yang ketiga lah. Mungkin lah. Mana? Tadi dia dah masuk dulu. Dia dah keluar tadi. Jadi dah masuk lepas tu dia keluar balik. Hi guys. Kita orang dah sampai. Awal pagi pada pukul 5 Cari subuh 9 Sendayan. Bukan kita orang yang tunggu subuh. Bukan subuh yang tunggu kita orang yang tunggu subuh. Hari ni dapat hidayah. Alhamdulillah. Tempat nikah dah ada. Ya, kami datang. Guys, cantik gila guys. OMG. Kalau korang tengok ni sebenarnya macam kat Madinah, sebenarnya tak. Ini adalah dekat Sebenarnya kita kat Madinah. Tak ni sebenarnya kita memang kat Madinah. Motor besar guys. Sebenarnya tu jodoh aku. Kita orang dah masuk. Guys. Sekejap ya. Saya tunjukkan dekat korang semua. Baik. Baik dia. Ada orang naik lalu. Ada kat atas. Ada buku mak aku ada. Assalamualaikum. Kaki kanan tau Pika? Yalah kaki kanan. Okey. Sini je ke tempat perempuan? Ada kat bawah. Kat sana orang sebelah atas. Wow. Dah terisi ke? Rasa rindu suasana. Ina, aku bercadar. Aku jadi Ustazah Humaira Al-Aidrus. Hidup. Pika tutup kedai. Awak rasa awak kenal tak saya? Apa? Kenal tak saya? Dia ada pengajian kitab tau. Ya, aku okey je. Tapi kita tak subscribe daripada buku satu. Okey, dekat Masjid Sendayan lepas subuh dia ada baca pengajian kitab. Tapi Sapika cakap sebabkan kita orang tak subscribe daripada minggu first, so kita orang dah ketinggalan. Tiba-tiba di tengah-tengah kitab dah kita orang. Jilid 3 dah. Jadi tak apa, kita dengar je. Ya betul, kita jilid 3. Kau dah baca niat itikaf belum? Bagus. Tak logik. Kalaulah dia ubah sistem itu kerana bukan rahmat Allah. Kalau kau jemput Sapika, bawa Sapika ke mana-mana, dia memang berak is everything. Tepi sikit. So cute guys. Guys, this is subuh. Fajr. Terus. Okay guys, kita orang dah selesai solat. Kita orang dah settle dengan tazkirah. Kita orang dah settle juga ambil gambar. Sekarang kita orang nak pergi makan. Sikit kita nak sampai guys. Warung Atuk Nenek. Kita nak bayar nanti kita cakap macam ni. Saya influencer. Follower berapa dek? 300. Video saya Oh cute. Aku. Okay, kita orang dah sampai dari warung Atuk Nenek. Loh, atas tu ke dia punya tu?
Sekarang kita makan cicak. Kalau dekat Terengganu kita orang panggil jepuk. Nak ni pisang kan? Jepuk pisang dengan jepuk biasa. Malah. Sedap. Rasa macam orang lama buat. Ha? Kampung. Cantiknya guys. Very Aku tak tahu tajuk dia.